Assalamualaikum sahabat. Ni cucur durian yang saya goreng tadilah. Sorry lah kalau besar kan, sebab yang paling besar ni dia ada biji dalam dia. Harap dimaafin dong. Dia ada biji dalam dia, sebab tu besar. Yang ni tak ada. Ni maybe ada isi durian tu. Lagi satu perkara, durian ni kan ada gas kan. Tadi saya rasa nak masukkan apa? Ni lah. Saya nak masukkan soda bikarbonat kan, tapi saya tak jadi lah sebab saya fikir dia ada gas dia. Dia kembung macam ni kan, dia kembung sikit kan. So kalau korang nak letak baking powder pun boleh juga, soda bikarbonat ke, dia lagi akan naik lah. Dia akan lagi naik. So macam ni pun tak apa. Lagi jimat lah, tak payah guna soda kan. Selalu kalau saya masak cucur saya letak. Sebab cucur dia tak ada gas. Durian dia ada gas korang. Durian ni macam adik-beradik petai juga ada gas. So jumpa makan cucur durian. Terima kasih.